Baru tahu ke simpan emas ni macam simpan duit je? Nak buat simpanan emas di Public Gold tak susah pun. Dia tak membebankan dan sangat fleksibel bila-bila kita nak buat simpanan. Disebabkan masih ramai lagi yang tak tahu, saya nak bagi tahu kalau anda ada bajet RM100 pun dah boleh mula menyimpan emas di Public Gold. Tapi jika anda ada bajet yang lebih, boleh simpan lebih daripada duit tu terguna daripada beli benda yang bukan-bukan. Jika anda konsisten menyimpan emas, gram emas dalam akaun game akan bertambah. Jika cukup gram emas untuk difisikalkan, anda boleh pilih untuk keluarkan dalam bentuk dinar ataupun gold bar. Tak perlu runsing dan pening kepala untuk dapatkan aset yang bernilai tinggi ni, sebab Public Gold dah sediakan satu platform yang sangat mudah, murah dan patuh syariah untuk kita menabung emas serendah RM100 sahaja. Simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Dalam tak sedar, saya dah pun memiliki simpanan sekitar RM16,000 yang dibekukan dalam bentuk 5 dinar dan juga 20 gram gold bar. Nak belajar cara simpan emas dengan ilmu yang betul? Boleh terus klik link di bio atau terus rujuk pin video di profil untuk mulakan simpanan emas yang pertama.